Manusia ni bukan pilih jalan yang terbaik tau. Tapi dia akan pilih jalan yang paling senang. Fikir balik, betul kan? Macam James Clear cakap dalam buku dia, habit kita ni terbentuk sebab otak kita suka jimat tenaga. Dia akan otomatik pilih apa yang paling senang dan paling kurang rintangan. Walaupun benda tu tak bagus untuk kita. Sebab tu kalau kita nak ubah diri, jangan terus paksa diri jadi super disiplin. Itu penat. Sebaliknya kita ubah persekitaran kita. Jadikan benda yang baik tu senang gila nak buat. Contohnya kau nak rajin baca buku. Letak buku tu betul-betul atas bantal sebelum tidur. Nak kurangkan main phone? Letak phone tu jauh dari katil kat bilik lain ke? Nampak tak? Otak kita ni memang akan ikut laluan paling mudah. Jadi, tugas kita sekarang adalah untuk reka laluan tu supaya dia berpihak pada kita. Sebab bila benda baik tu dah jadi senang, kau tak perlukan disiplin yang kental pun. Kau cuma perlukan arah yang betul je. Kalau kau rasa video ni membantu, jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak tips macam ni. Terima kasih sebab menonton.